Akhirnya bercerai juga akibat kebodohan sendiri dan kuatnya pengaruh penyondol. Sesuai watak Ukasha jadi penyondol terhormat dan terhebat. Tak cerai pun. Kan dia pergi pejabat agama. Kan ada bangunan mahkamah syariah dan Farhan kata tiada peluang kedua. Dia bersumpah pada Allah akan cuba mencari cinta Sheila. Pada saya bercerailah tu. Penyondol je rahsia dia hebat, tapi dia selamanya tak terhormat di mata manusia. Malah orang jijik dan benci pada penyondol. Saya puas hati dengan lakonan Ukasha, Zul Arifin dan Sofia. Memang sedih, geram pun ada.